Bismillahirrahmanirrahim guys. Saya baru balik beli nasi lemak tadi. Okey, saya nak bercerita sikit lah. Dah lama dah ni, bukanlah pendam rasa ke apa ke. Cuma kita nak berkongsi, kita nak normalisasikan perkara-perkara yang baik, yang betul supaya ianya menjadi didikan kepada anak-anak kita khususnya. Okey, apabila kita ke tempat untuk membeli barang, okey, tak kira lah dekat gerai ke, dekat kedai, dekat restoran ke apa ke, walaupun dia tak adalah signage sila beratur, tetapi kalau boleh kita beratur lah, susun lah. Mana yang dahulu kita dahulukan, mana yang datang awal tu dialah dia punya turn So kita yang lambat-lambat ni, janganlah kita pergi ke depan. Tiba-tiba kita nak order, Kak nak beli yang ini, nak beli yang itu, yang ujung-ujung sana. So kita amalkan datang-datang ke tempat untuk kita membeli barang ni, amalkan kita beratur dulu. Dan memberikan hak kepada yang sampai awal tu, biarlah mereka yang membeli kan. Ini tidak, tiba-tiba dia bukan beratur barisan menegak tu ke belakang, tetapi dia beratur ke depan semua. So kadang-kadang yang saya lihat, orang yang dah datang awal, yang ada dekat depan tu, dia pun belum dapat lagi ordernya. Yang tukang jual pun dia tak boleh nak tengok semua orang kan. Siapa yang ada kat depan tu lah yang dia tanya. So geng, ini kalau nak tengok adab di negara-negara yang lebih maju dari sudut moralnya, mereka dah terapkan nilai-nilai ini daripada kecil, daripada budak-budak sampailah ke usia dewasa, ke usia emas. Mereka masih lagi mengamalkan budaya tertib begini. Kalau solat kita pun ada tertibnya, rukuknya bila, sujudnya bila. So kita buat juga dalam dunia kehidupan kita yang lain ni, beratur, naik bas beratur. Ni saya nak cerita tentang beratur dululah, supaya ianya menjadi teladan buat diri saya dan juga rakan-rakan sekalian, insya-Allah. Boleh macam tu? Assalamualaikum.